Semasa Perang Dunia Kedua melanda Borneo Utara, kehidupan rakyat Sabah telah diselubungi awan yang hitam. Penjajahan Jepun yang bermula pada 1 Januari 1942 telah membawa penderitaan, penyeksaan dan kezaliman yang tidak terhingga. Tetapi di sebalik kegelapan itu, bangkit seorang insan biasa yang berjiwa besar dan seorang patriot, Albert Kwok. Seorang doktor muda yang berasal dari Kuching, Sarawak, tetapi hati, jiwa dan raganya bersama rakyat Sabah. Beliau bukan askar, malah bukan pemimpin politik pun, tetapi beliau percaya hak kebebasan perlu diperjuangkan. Ketidakadilan tidak boleh dibiarkan berleluasa. Dengan sokongan rakan-rakan seperti Lieutenant Charles Peter, Jules Stevens dan pemimpin dari pelbagai kaum, terbentuklah satu kumpulan penentang yang dikenali sebagai Kinabalu Guerrilla Defence Force. Gerakan ini bukan kecil. Dari Jesselton ke Tuaran, Menggatal, Tengilan, Papar, hingga ke Tenom, semangat perjuangan mereka tersebar luas. Kaum Cina, Kadazan Dusun, Bajau, Suluk, Murut dan Melayu, semua berganding bahu. Bukan sekadar jiran, tetapi saudara seperjuangan, sehidup semati. Latihan dibuat di dalam diam dan penuh kerahsiaan. Berbekalkan hanya parang, keris, tombak dan senjata lama yang dapat dikumpul. Mereka bersiap untuk saat yang dinantikan. Dan saat itu pun tiba. Tarikh keramat yang dipilih, 10 Oktober 1943. Mereka melancarkan serangan besar-besaran ke atas penjajah. Dikenali sebagai pemberontakan Double Tent. Pejabat Jepun diserang, balai polis dibakar, depo senjata dirampas, hampir 50 askar Jepun terbunuh. Jesselton digoncang oleh keberanian rakyatnya sendiri. Namun, kejayaan itu tidak lama. Apakan daya, pihak Jepun dengan penambahan anggota dari Kuching dan Sandakan telah membalas dendam dengan lebih kejam. Jepun menjalankan kempen tangkapan secara besar-besaran terhadap sesiapa sahaja yang disyaki terlibat atau menyokong gerakan gerila. Ramai penduduk kampung disoal siasat, ditangkap dan diseksa dengan kejam untuk mendapatkan maklumat. Beberapa kampung juga dibakar dan komuniti diugut supaya tidak melindungi pejuang. Jepun juga menyebarkan ketakutan dengan membunuh secara terbuka sebagai amaran kepada masyarakat tempatan agar tidak melibatkan diri dengan gerakan penentangan. Kapten Nakagawa dan Major Okada mengetuai operasi pembersihan besar-besaran. Ribuan ditangkap. Albert Kwok menyedari bahawa semakin ramai nyawa yang tidak bersalah terancam hanya kerana pihak Jepun tidak dapat menangkap ketua gerakan. Demi menyelamatkan lebih banyak nyawa, akhirnya Albert Kwok menyerah diri. Albert menyerah diri secara sukarela kepada tentera Jepun pada bulan Disember 1943, lebih kurang 2 bulan selepas pemberontakan berlaku. Pada 21 Januari 1944, beliau bersama 175 orang pejuang lain ditembak mati di Petagas selepas disoal siasat dan diseksa secukup-cukupnya. Maka gugurlah pejuang-pejuang Sabah kita. Tetapi mereka tidak pernah kalah kerana semangat mereka tetap hidup dalam sejarah. Kinabalu Guerrillas bukan sekadar gerakan penentangan. Ia adalah lambang perpaduan rakyat Sabah. Bukti bahawa bila kita bersatu, kita mampu melawan apa sahaja. Hari ini, kita hidup dalam keamanan. Tetapi soalnya bosku, jika sejarah berulang, adakah kita masih mampu bersatu seperti mereka? Atau adakah perpaduan itu cuma tinggal penghayatan di dalam buku sejarah? Nama saya K dan saya harap kamu diberkati dengan segala kebaikan hidup. Visual hari ini ditaja oleh Socially Cindy.